Kau kata nak kiss Tina. Kalau mak diriliskan, kiss Tina tak ada dekat sini tahun depan. Sebab tu lah kita orang nak kekalkan kiss Tina ni supaya aku dengar Aina masuk, Aiman yang keluar. Nampak gaya. Ni tadi cakap apa? Semalam kau nampak dia nak tumbuk Ifan. Asal tak ajak aku? Aku pun kalau boleh nak tumbuk tu. Pecahan daripada point Ihin. Poin pertama yang ganggu, itu adalah satu keputusan yang bijak sebab dia nak screen time. Maksudnya dia tidak menyia-nyiakan platform yang diberi oleh Abe. Betul. Dengar orang berdua gosip pasal Abel. Aku memang suka orang gosip pasal aku. Dengar ni. Okay, Capik tunjuklah badan sebab semalam kan dia dah buat. Aku memang suka tengok badan dia. Lepas tu Mira kata, wow, cantiknya badan Capik. Memang cantik. Abang Alif dulu post story je, lalas ada buncit juga.